Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Syaza Amani. Dan saya Ifah Darwisha. Kami merupakan wartawan TV PSS Rimba. Pada hari ini, Isnin 13 Oktober 2025, telah berlangsungnya majlis peluncuran program Nilam dan Best TV PSS Rimba. Majlis ini diadakan di Dataran Barokah Yusof Aman. Majlis ini dianjurkan oleh Pusat Sumber Sekolah dengan kerjasama Jawatan Kuasa TV PSS bertujuan untuk menyemarakkan budaya membaca serta mengembangkan kemahiran komunikasi murid melalui penerbitan video dan aktiviti media. Apa kita tunggu lagi? Mari sama-sama kita menyaksikan program ini melalui rakaman video. Jom! Kunci kepada segala ilmu pengetahuan. Kalau kita malas membaca, jadi kita tak dapat ilmu, kita tak dapat memperbaharui ilmu kita. Dunia sedang bersaing, berjuang mencari ilmu. Wanna see the sunrise, starry nights and endless seas. We're writing our own story. Let's go and make this what it's meant to be. Let's scream it out. Let's go and make this what it's meant to be. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ifah Darwisha, wartawan TV PSS Rimba. Hari ini berlangsungnya majlis peluncuran program Nilam dan Best TV PSS Rimba. Bersama saya ketika ini ialah JPK Pentadbiran Encik Zamri bin Ismail untuk berkongsi sedikit pandangan mengenai majlis yang diadakan pada hari ini. Dalam pandangan cikgu sendiri, apakah harapan pihak sekolah terhadap program ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu mengucapkan tahniah kepada tim TVPSS Serimba. Jadi cikgu rasa ini adalah satu permulaan yang bagus, yang baik untuk menarik minat kepada semua pelajar untuk sentiasa peka pada ilmu, dan salah satu daripada cabangnya kita telah laksanakan di sekolah kita melalui TV PSS Serimba ini. Jadi cikgu ucapkan tahniah kepada tim TV PSS Serimba dan guru yang mengawasi dan menjaga mereka. Terima kasih cikgu. Sebelum kita akhiri, mungkin cikgu ada pesanan khas kepada murid-murid dan pasukan TV PSS? Baik cikgu, ucapkan tahniah, terima kasih. Cuma cikgu sentiasa nak ingatkan kepada tim TV PSS ni supaya sentiasa peka pada teknologi yang ada. Dia akan berubah daripada masa ke semasa, dan tim TV PSS ni mesti peka, mesti mengikut setiap kemajuan yang berlaku dalam bidang PSS supaya kita tidak dianggap ketinggalan zaman. Dan cikgu percaya tim yang ada ini tim yang sangat bagus, yang boleh terus maju ke hadapan, dan cikgu doakan nanti jadi seperti yang wartawan-wartawan kita yang cemerlang sepertinya Tuan Haji Zainal yang sampai berjaya pergi ke Palestin,
untuk membuat liputan tentang kedudukan di Palestin dan apa-apa yang berlaku di dunia. Jadi cikgu harapkan, cikgu doakan supaya tim TVPSS ni jangan patah semangat, teruskan usaha. InsyaAllah kita akan sampai ke titik yang sangat cemerlang nanti. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi kepada Cikgu Zamni atas perkongsian tersebut. Sekian sahaja liputan kita sempena Majlis Pelancaran Nilam dan Vest TV PSS pada hari ini. Saya Ifah Darwisha melaporkan untuk TV PSS Rimba. Sekian, terima kasih.